Pernah tak anda rasa seolah-olah anda sedang mengulangi hari yang sama, berhadapan dengan masalah yang sama, dan menarik orang yang sama ke dalam hidup anda? Anda cuba berfikir positif, anda menulis matlamat, anda mengamalkan afirmasi, tetapi realiti luaran anda seolah-olah tidak berganjak. Anda mungkin rasa kecewa, seolah-olah ada satu rahsia besar tentang cara alam semesta ini berfungsi yang anda tidak tahu. Bagaimana jika saya beritahu anda bahawa anda tidak terperangkap? Anda bukan mangsa keadaan. Sebenarnya, anda adalah pemancar tenaga yang sangat berkuasa, dan seluruh hidup anda adalah cerminan langsung frekuensi yang anda siarkan setiap saat. Masalahnya bukanlah dunia di luar sana. Masalahnya ialah kita telah diajar untuk melihat diri kita sebagai jentera biologi semata-mata, terpisah daripada lautan tenaga yang kita diami. Kita percaya bahawa DNA kita adalah pelantindakan yang statik dan tidak boleh diubah. Tetapi bagaimana jika DNA anda lebih daripada itu? Bagaimana jika ia adalah antena biologi yang dinamik, satu pemancar dan penerima yang sentiasa berhubung dengan medan kuantum, medan segala kemungkinan? Kebenaran yang radikal ini berada di persimpangan antara fizik kuantum, neuroscience dan kebijaksanaan purba. Ia mendedahkan bahawa setiap emosi yang anda rasa, setiap kepercayaan yang anda pegang sedang menterjemahkan dirinya menjadi arahan bertenaga yang membentuk jirim. Realiti anda tidak berlaku kepada anda. Ia bertindak balas kepada anda. Apabila anda memahami mekanismenya, anda beralih daripada menjadi pemerhati pasif kepada menjadi pencipta sedar dalam pengalaman hidup anda. Ini bukan angan-angan, ini adalah fizik. Kunci untuk memahami kuasa penciptaan anda terletak pada pemahaman baharu tentang biologi anda sendiri. DNA anda bukanlah sekadar kod genetik yang terkunci. Ahli biofizik kuantum telah menemui bahawa DNA berfungsi seperti antena fraktal yang mampu menerima dan memancarkan tenaga dan maklumat. Salah satu cara ia melakukannya adalah melalui pelepasan zarah cahaya yang sangat halus yang dipanggil biofoton. Cahaya ini bukanlah metafora. Ia adalah cahaya biologi sebenar yang membawa maklumat. Apabila anda berada dalam keadaan tenang, bersyukur atau cinta, DNA anda akan rileks. Pelepasan biofoton ini menjadi sangat koheren, seperti pancaran laser yang teratur dan kuat. Corak cahaya ini harmoni dan membawa maklumat tentang keteraturan dan kesejahteraan. Sebaliknya, apabila anda berasa takut, cemas atau marah, DNA anda akan mengecut dan menegang. Pelepasan biofoton menjadi tidak teratur dan bercelaru, seperti mentol lampu yang malap dan berkelip-kelip. Ia menyiarkan isyarat kekacauan dan ketidakharmonian. Jadi, setiap emosi yang anda alami adalah satu arahan. Perasaan gembira dan cinta mencipta resonans harmonik pada tahap molekul, mengoptimumkan fungsi sel dan menyiarkan isyarat yang kuat dan jelas. Perasaan takut dan stres menyebabkan pengecutan, menjejaskan komunikasi selular dan menyiarkan isyarat yang lemah dan statik. Medan kuantum iaitu lautan tenaga dan maklumat yang merangkumi segala-galanya. Tidak memahami perkataan atau keinginan anda. Ia tidak menilai sama ada anda orang baik atau jahat. Ia hanya bertindak balas kepada satu perkara, iaitu tanda tangan tenaga atau frekuensi yang anda siarkan. Ia adalah cermin yang neutral. Prinsip resonans menyatakan bahawa getaran yang serupa akan saling menarik. Jadi, jika anda secara konsisten menyiarkan frekuensi kekurangan dan kekecewaan, medan kuantum tidak mempunyai pilihan selain menyusun jirim, peristiwa dan keadaan untuk memadankan getaran itu. Ia akan memberikan anda lebih banyak sebab untuk berasa kekurangan dan kecewa. Inilah sebabnya mengapa berfikir positif sahaja tidak mencukupi.
Anda boleh mengulangi afirmasi sepanjang hari, tetapi jika di bawah sedar anda merasakan ketidaklayakan atau ketakutan, frekuensi sebenar anda yang akan menang. Alam semesta tidak mendengar apa yang anda katakan. Ia merasakan apa yang anda rasakan. Jadi, mengapa begitu sukar untuk mengubah frekuensi kita, walaupun kita tahu ia penting? Jawapannya terletak jauh di dalam sistem operasi kita, iaitu minda separa sedar. Ahli neuroscience mengesahkan bahawa sekitar 95% daripada tingkah laku, pemikiran dan tindak balas emosi kita setiap hari adalah automatik dan dikendalikan oleh minda separa sedar. Minda separa sedar anda adalah arkib bagi setiap pengalaman yang pernah anda lalui, terutamanya pengalaman emosi yang kuat dari zaman kanak-kanak. Setiap kali anda mengalami peristiwa yang mencetuskan tindak balas emosi yang kuat, seperti ketakutan, rasa malu atau penolakan, badan anda menghasilkan satu koktail kimia yang unik. Lama-kelamaan, jika emosi ini diulangi, badan anda secara literal menjadi ketagih kepada koktail kimia tersebut. Identiti anda atau personality anda menjadi terjalin dengan keadaan emosi yang biasa ini. Jika anda telah menghabiskan 20 tahun berasa cemas, badan anda telah menguasai fisiologi kebimbangan. Sel-sel anda mempunyai reseptor yang mengharapkan dos harian hormon stres. Jadi, apabila anda cuba untuk berasa tenang atau gembira, badan anda akan memberontak. Ia akan menghantar isyarat ke otak anda yang berbunyi, ini terasa asing. Ini bukan diri kita. Cepat cari sesuatu untuk dirisaukan supaya kita boleh kembali normal. Inilah sebabnya mengapa perubahan terasa sangat tidak selesa pada mulanya. Anda bukan sahaja cuba mengubah pemikiran, anda sedang cuba mengatasi ketagihan fisiologi terhadap keadaan emosi yang lalu. Anda sedang meminta badan anda untuk melepaskan identiti yang telah ia kenali selama bertahun-tahun. Minda separa sedar tidak membezakan antara yang baik atau buruk. Ia hanya menjalankan program yang telah dipasang. Jika anda secara tidak sedar percaya anda tidak cukup baik kerana pengalaman masa lalu, anda akan secara automatik mensabotaj peluang kejayaan kerana kejayaan tidak sepadan dengan program dalaman anda. Ini adalah konflik dalaman atau biar apa yang kita panggil ketidakselarasan yang mencipta isyarat yang bercelaru dan menghalang anda daripada mencipta realiti yang anda inginkan. Anda tidak boleh menipu tenaga anda. Langkah pertama dan paling penting untuk mengubah realiti anda adalah dengan mengubah hubungan anda dengan dunia dalaman anda. Ini bukan tentang memaksa diri anda untuk menjadi positif atau menekan emosi negatif. Itu hanya akan mewujudkan lebih banyak konflik dalaman. Kuncinya adalah kesedaran tanpa penghakiman. Mulai sekarang, saya mahu anda menjadi pemerhati kepada pemikiran dan perasaan anda. Apabila perasaan cemas atau marah timbul, jangan terus hanyut di dalamnya. Ambil satu langkah ke belakang secara mental dan katakan, ini dia kebimbangan. Saya perhatikan ada perasaan cemas dalam badan saya. Saya perhatikan ada pemikiran yang mencemaskan bermain di fikiran saya. Dengan melakukan ini, anda sedang mengasingkan diri daripada emosi itu. Anda bukan lagi kebimbangan, anda adalah kesedaran yang memerhatikan kebimbangan itu. Dalam fizik kuantum, ini dikenali sebagai kesan pemerhati. Eksperimen celah ganda yang terkenal menunjukkan bahawa zarah subatom berkelakuan berbeza apabila ia diperhatikan. Tanpa pemerhati, ia wujud sebagai gelombang kebarangkalian. Apabila diperhatikan, ia runtuh menjadi zarah tunggal di satu lokasi. Begitu juga apabila anda memerhatikan emosi anda tanpa bertindak balas ataupun mungkin menghakiminya, anda mengambil tenaga daripadanya. Anda berhenti memberi makan kepada program lama itu.
Emosi adalah tenaga dalam gerakan emotion. Ia direka untuk mengalir melalui anda. Ia hanya menjadi masalah apabila ia terperangkap kerana kita sama ada menekannya ataupun terlalu mengidentifikasikan diri dengannya. Apabila anda membenarkan diri anda untuk merasakan sensasi fizikal emosi itu di dalam badan anda, seperti dada yang sesak atau perut yang bergelora, tanpa melabelkannya sebagai buruk, anda membenarkan tenaga itu untuk dilepaskan. Proses ini secara beransur-ansur mula memutuskan hubungan antara pencetus luaran dan tindak balas emosi automatik anda. Anda sedang mengajar semula badan anda pada tahap selular bahawa ia tidak lagi perlu hidup dalam mod kelangsungan hidup. Anda sedang mencipta ruang antara rangsangan dan tindak balas. Dan di dalam ruang itulah letaknya kebebasan dan kuasa anda untuk memilih frekuensi yang berbeza. Ini adalah kerja yang mendalam untuk menuntut semula kedaulatan tenaga anda. Sekarang mari kita mendalami konsep koheren dan ketidakselarasan. Koheren adalah keadaan di mana hati, minda dan badan anda berada dalam penjajaran yang sempurna dan berkomunikasi dalam harmoni. Apabila jantung anda berdegup dalam irama yang koheren, ia menghantar isyarat yang kuat dan teratur ke seluruh badan, termasuk otak. Keadaan ini yang boleh diukur secara saintifik sering dikaitkan dengan emosi positif seperti penghargaan, belas kasihan dan kegembiraan. Apabila anda berada dalam keadaan koheren, pemikiran anda selari dengan perasaan anda dan tindakan anda mencerminkan kedua-duanya. Isyarat tenaga yang anda siarkan dari DNA anda menjadi sangat kuat, jelas dan teratur seperti pancaran laser. Isyarat ini membawa maklumat yang jelas ke medan kuantum tentang realiti yang ingin anda cipta. Sebaliknya, ketidakselarasan adalah keadaan konflik dalaman. Fikiran anda mengatakan satu perkara, tetapi hati anda merasakan perkara lain. Anda mahu menjadi kaya, tetapi anda berasa tidak layak. Anda mahu sihat, tetapi anda terus mengkritik badan anda. Konflik dalaman ini mencipta isyarat yang bercelaru, lemah dan tidak teratur. Ia seperti cuba menala ke stesen radio dengan banyak gangguan statik. Medan kuantum menerima isyarat yang bercampur-campur dan tidak jelas, dan oleh itu ia mencerminkan kembali kepada anda realiti yang huru-hara dan tidak menentu. Sains epigenetik menyokong idea ini dengan menunjukkan bahawa persekitaran dalaman anda, iaitu pemikiran dan emosi anda, boleh mengubah cara gen anda diekspresikan. Anda mungkin mempunyai gen untuk penyakit tertentu, tetapi gen itu adalah seperti pelan tindakan. Sama ada ia diaktifkan atau tidak bergantung pada isyarat yang diterimanya dari persekitaran. Emosi yang tertekan seperti kemarahan dan ketakutan mewujudkan persekitaran kimia dalaman yang boleh mengaktifkan gen penyakit. Sebaliknya, emosi yang membina seperti cinta dan kegembiraan mewujudkan persekitaran kimia yang boleh mengaktifkan gen untuk pembaikan dan pertumbuhan semula. Anda secara literal menghantar arahan kepada sel-sel anda melalui perasaan anda. Kebijaksanaan purba telah lama mengetahui perkara ini. Ajaran Vedanta bercakap tentang Brahman, medan kesedaran tulen yang tidak terbatas di mana semua kemungkinan wujud. Mereka mengajar bahawa dunia material adalah manifestasi kesedaran ini. Apabila kesedaran individu kita selaras dengan kesedaran sejagat ini, melalui meditasi dan kedamaian dalaman, kita boleh mempengaruhi manifestasi. Anda bukan setitis air di dalam lautan. Anda adalah seluruh lautan di dalam setitis air. Dengan memupuk koheren dalaman, anda sedang menyelaraskan tenaga peribadi anda dengan tenaga alam semesta, membolehkan anda menjadi saluran untuk kecerdasan tak terbatas mengalir melaluinya. Bagaimanakah kita mengintegrasikan prinsip yang mendalam ini ke dalam
kehidupan seharian kita yang sibuk. Kuncinya bukan dengan menambah lebih banyak perkara untuk dilakukan, tetapi dengan mengubah cara anda berada dalam setiap saat. Jadikan hidup anda sebagai meditasi bergerak. Semasa anda memandu ke tempat kerja, rasakan tangan anda di steering. Rasakan berat badan anda di tempat duduk. Daripada membiarkan fikiran anda merayau ke kebimbangan masa depan atau penyesalan masa lalu, bawa kesedaran anda ke masa kini. Ini adalah latihan mudah untuk melatih semula otak anda supaya tidak hidup dalam mod automatik. Cuba amalan ini. Tetapkan niat untuk 1 hari atau bahkan 1 jam untuk memerhatikan keadaan dalaman anda. Setiap kali anda mendapati diri anda berasa tegang, cemas atau jengkel, jangan menghukum diri sendiri. Sebaliknya, berhenti seketika. Tarik nafas dalam-dalam dan letakkan tangan anda di atas jantung anda. Secara sedar, bangkitkan perasaan penghargaan. Fikirkan tentang seseorang yang anda sayangi, tempat yang indah, atau hanya fakta menakjubkan bahawa jantung anda sedang berdegup tanpa anda perlu menyuruhnya. Rasakan emosi penghargaan itu memenuhi badan anda. Anda tidak perlu melakukannya selama berjam-jam. Walaupun hanya 60 saat menumpukan perhatian pada penghargaan, boleh mula mengubah kimia badan anda dan mengalihkan isyarat tenaga anda daripada tidak koheren kepada koheren. Ini adalah tentang mencipta corak baru. Saya ingin menjemput anda untuk mencuba ini hari ini. Pilih satu emosi yang anda ingin rasai lebih kerap, sama ada kedamaian, kegembiraan atau kebebasan. Kemudian, sepanjang hari anda cari peluang kecil untuk merasai emosi itu dengan sengaja. Mungkin ia adalah dengan menikmati secawan kopi anda, melihat matahari terbenam, atau mendengar lagu kegemaran. Setiap kali anda melakukannya, anda sedang mengundi untuk masa depan yang baru dengan tenaga anda. Kongsikan di ruangan komen di bawah, apakah satu perasaan yang akan anda amalkan hari ini? Dengan berkongsi, anda bukan sahaja mengukuhkan niat anda, tetapi anda juga memberi inspirasi kepada orang lain dalam komuniti ini. Apabila anda mula mengamalkan kerja dalaman ini, anda pasti akan menghadapi tentangan. Akan ada hari-hari di mana keraguan datang dengan kuat. Fikiran anda akan berkata, ini tidak masuk akal. Tiada apa yang berubah. Anda akan melihat keadaan luaran anda dan ia mungkin masih kelihatan sama. Ini adalah bahagian yang paling kritikal dalam perjalanan anda. Ini adalah ujian. Badan anda yang ketagih dengan emosi lama sedang menjerit untuk mendapatkan dosnya. Ego anda yang identitinya terbina di atas cerita lama tentang penderitaan sedang merasa terancam. Keraguan adalah satu program lama yang berjalan. Ia adalah frekuensi lama. Tugas anda bukanlah untuk melawan keraguan. Melawan keraguan adalah seperti cuba memadamkan api dengan petrol. Ia hanya memberikannya lebih banyak tenaga. Tugas anda adalah untuk memerhatikan keraguan itu dengan kesedaran yang sama seperti anda memerhatikan emosi lain. Katakan pada diri anda, ini dia program keraguan. Saya melihatnya, saya merasakannya, tetapi saya tidak akan mempercayainya. Anda kemudian dengan sengaja mengalihkan perhatian anda kembali kepada frekuensi yang ingin anda wujudkan. Anda kembali kepada perasaan penghargaan, kepada perasaan kelimpahan atau keamanan. Anda mesti lebih setia kepada visi masa depan anda daripada kenangan masa lalu anda. Fikirkan tentang seorang petani yang menanam benih. Petani itu tidak menggali benih itu setiap hari untuk memeriksa sama ada ia telah tumbuh. Petani itu mempercayai proses itu. Dia menyiram tanah, memastikan ia mendapat cahaya matahari dan tahu bahawa pada masa yang tepat pucuk akan muncul. Keadaan dalaman anda yang koheren adalah seperti tanah yang subur. Setiap saat anda mengekalkan keadaan itu, anda sedang menyiram benih masa depan anda.
Realiti luaran mengambil sedikit masa untuk mengejar perubahan dalaman anda kerana ia terikat dengan jirim fizikal. Terdapat selang masa. Jangan biarkan selang masa ini membuatkan anda berputus asa. Teruskan menyiarkan isyarat yang jelas dan konsisten. Ingat prinsip resonance. Apabila anda mengekalkan frekuensi yang baru secara konsisten, alam semesta tidak mempunyai pilihan lain. Ia secara fizikal tidak boleh memberikan anda realiti yang tidak sepadan dengan getaran anda. Peluang yang betul, orang yang betul dan sumber yang betul akan mula ditarik ke arah anda. Bukan kerana anda mengejarnya, tetapi kerana anda telah menjadi padanan energetik untuknya. Ini adalah undang-undang. Kesabaran dan ketekunan dalam mengekalkan keadaan dalaman anda adalah kuasa besar anda. Kita telah melalui perjalanan yang mendalam hari ini, dari zarah subatom DNA anda ke medan kuantum yang luas. Mesej utamanya adalah mudah tetapi sangat mendalam. Anda bukan mangsa keadaan, anda adalah arkitek realiti anda. Kuasa anda tidak terletak pada usaha keras di dunia luar, tetapi dalam penguasaan dunia dalaman anda. DNA anda adalah antena sentiasa menyiarkan keadaan kewujudan anda ke dalam medan segala kemungkinan. Emosi anda adalah arahan yang membentuk tenaga menjadi jirim. Medan kuantum adalah cermin, dengan setia memantulkan kembali kepada anda apa sahaja frekuensi yang anda siarkan secara konsisten. Apabila anda hidup dalam keadaan ketidakselarasan, dengan konflik antara fikiran, perasaan dan tindakan anda menghantar isyarat yang lemah dan bercelaru, dan kehidupan anda akan mencerminkan kekacauan itu. Tetapi apabila anda memupuk koheren dalaman, menyelaraskan hati, minda dan badan anda dalam frekuensi cinta, penghargaan dan keutuhan, anda menjadi seperti laser yang kuat. Anda menghantar isyarat yang jelas dan berkuasa yang memerintahkan tenaga untuk menyusun dirinya menjadi realiti yang sepadan dengan keharmonian dalaman anda. Ini bukan tentang menafikan cabaran hidup atau berpura-pura semuanya sempurna. Ia adalah tentang memilih di mana anda meletakkan tenaga dan perhatian anda. Ia adalah tentang belajar untuk memerhatikan emosi yang sukar tanpa membiarkannya menjadi identiti anda. Ia adalah tentang secara sedar dan sengaja kembali, berulang kali, kepada frekuensi semula jadi jiwa anda, iaitu frekuensi cinta dan keamanan. Perubahan ini tidak berlaku dalam sekelip mata, tetapi ia berlaku pada setiap saat anda memilih kesedaran daripada automasi. Setiap saat anda memilih penghargaan daripada kebimbangan. Anda sedang membina semula diri anda dari dalam keluar. Satu pemikiran, satu perasaan dan satu pilihan pada satu masa. Jangan hanya percaya kata-kata saya. Jadikan hidup anda sebagai makmal anda. Amalkan prinsip-prinsip ini. Committed untuk melakukan kerja dalaman. Perhatikan bagaimana dunia di sekeliling anda mula berubah sebagai tindak balas. Anda memegang kunci untuk membuka kunci potensi yang tidak terhingga. Soalannya ialah, adakah anda bersedia untuk berpaling ke dalam dan menggunakannya? Perjalanan untuk mengingati siapa anda sebenarnya bermula sekarang.